Yang betul-betul paling teruk, umur abang 21, time tu dekat Empangan Cenderoh, ada kursus kayak. Masa tengah kursus tu, kita ada proses yang kita tengah kayuh, tengah capsize dekat Empangan Cenderoh tu. So kita tahu dalam dekat empangan tu memang ada ikan toman tapi tak tahu sebesar mana. Ada satu sesi tu kita kena capsize tu kena terbalik, datang balik. Kita kena pusing, kena patah balik naik. Aku terkajang orang. Bila dah sampai sesi tu, betul-betul kita nak dapatkan sijil lah, kena capsize tu, tak tahulah, terperasankan seekor beruk dekat dahan, tengah main dekat aku dia tengah main dekat macam tu muka air tu, ekor dia duk main. Kita pun, oi, ini beruk ni kena sambung ni memang syok ni. Benda tu betul. Tengah capsize, dua orang tengah capsize. Yang kawan abang ni pun melatah juga. Capsize dua-dua. Ikan toman tak tahu sebesar mana, rasa besar pintu ke mak kot. Langgar. Tetap ekor dia pelepak sini. Bila dah kena tampar, mengelupur lah naik ke atas. Betul kita macam menggigil lah. Tapi nampaklah kelibat ikan toman tu sambar beruk tu. Memang besar.